setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya Tuan Pengetua serta guru-guru yang telah bertungkul lumus dalam memastikan kecemerlangan sekolah ini terus dipertingkatkan sama ada dalam bidang akademik, co-curriculum maupun sosial murid. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami pada pagi ini, dan kehadiran Datuk amat bermakna buat kami PIBG dan warga sekolah serta ibu bapa yang hadir pada pagi ini. PIBG memainkan peranan sebagai jambatan penghubung antara pihak sekolah dan ibu bapa. Dengan menjalinkan kerjasama ini, ianya mampu membantu mewujudkan suasana yang kondusif serta menyokong segala usaha pihak sekolah dalam melahirkan generasi yang cemerlang, berdisiplin dan berakhlak mulia. Ini kita berjumpa dengan ibu bapa dan guru-guru yang bersama-sama memberikan kata booster di atas kejayaan anak-anak kita pada yang mengambil peperiksaan pada tahun yang lepas. Ini satu komitmen yang begitu baik dan saya amat berharap agar PIBG juga meneruskan gerak kerja dengan baik supaya memastikan anak-anak yang dilahirkan dan juga lepasan daripada SMK Tajul Arifin ini boleh menjadi lebih berjaya pada masa-masa akan datang, untuk memastikan nusa dan masa ini juga terus berjaya. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan segala sukacitanya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim ingin merasmikan peluncuran pun sekali juga, tak payah. Merasmikan Mesyuarat Agung PIBG tahun 2026 SMK Tajul Arifin. Buat tadi yang ke tak ada kabur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi.